Satu hari, satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami cenderung kepada kesesatan sesudah Engkau memberi petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Surah Ali Imran ayat yang ke-8. Hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan terus masuk dalam hati kita adalah satu anugerah yang cukup istimewa. Bukan pangkat, bukan harta, bukan kekayaan, bukan nama, tetapi nilai hidayah cukup besar istimewanya. Asbab daripada hidayah, manusia meninggalkan kejahilan. Asbab daripada hidayah, manusia menjadi seorang yang suci dan bersih. Kerana itulah, seseorang yang mendapat hidayah bermohon kepada Allah agar Allah melindungi dirinya dengan hidayah yang diberikan. Bagi mereka yang telah mendapat hidayah, maka amanah bagi kita untuk melaksanakan kebaikan di sisi Allah kerana syukurnya kita asbab hidayah yang Allah berikan kepada kita. Cahaya Al-Quran, cahaya ke syurga.